Inilah dia sebab kenapa Brock Lesnar retire dekat WrestleMania 42 hari tu. By the way, kalau korang berminat dengan baju aku pakai ni, design Brock Lesnar ni boleh dapatkan dekat beg kuning aku. Harga serendah RM30 saja, kain cotton made in Malaysia. Sure. Faktor utamanya disebabkan usia lah. Umurnya pun dah nak masuk 50 sen. Dengan condition badannya tak berapa nak cun. Sebab apa? Bila je kita tengok dia return dekat SummerSlam tahun lepas, kita nampak memang ada aura The Beast tu. Nampak aura keganasannya tu. Tapi apabila first match dia berlawan dengan John Cena di WrestlePalooza, nampak goyah dia. Time tu pun match tak sampai 10 minit. Tak silap aku, dalam beberapa minit saja match dilawan dengan John Cena tu. Itu pun opening untuk match dekat WrestlePalooza. Lepas tu dekat Royal Rumble awal tahun hari tu pun nampak sekejap dan tak ada function sangat dalam Royal Rumble tu. Hanya sekadar nak menggegarkan suasana sahaja. Dekat Survivor Series hari tu pun keluar hujung-hujung, buat beberapa suplex, lepas tu sekejap saja and then match pun berakhir. Gitu aja. Kontraknya pun yang aku baca, dia sign untuk multi-year, yang di mana dia akan keluar di setiap big PLE, macam contohnya WrestleMania, Royal Rumble, Survivor Series, SummerSlam. Tapi mungkin disebabkan dia sign kontrak tu setahun sahaja, so cukuplah dia sampai WrestleMania. Ataupun mungkin belum lagi sebenarnya kontrak tu habis, dan akan kerana dia memang dah tak larat kot, dan dia buat decision macam tu lah. Sebab aku ada dengar juga apa yang Brock Lesnar nak, dia boleh minta sahaja dekat kontrak tu. So contoh dia feud dengan seseorang ni, dia boleh tentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. So lesen besar jugalah Brock Lesnar ni. Ramai yang kata tantan lepas ni dia pergi ke AEW. Tak ada maknanya. Dia dah tak larat dah nak wrestle ni. Hari tu pun main 3 minit aja. Itu pun dah tak larat dah. Lagi nak masuk ke AEW yang pace laju macam tu. Paling command pun dia bersara, dia buat bisnes dia yang jual daging tu. Ni pun Raya Haji nak dekat, elok lah tu. Korang komen sikit momen yang korang ingat tentang Brock Lesnar ni.